Hello guys, what's up? Welcome back to my channel. Alright guys, so apa khabar korang semua? Saya harap korang semua sehat selalu. Okay, so untuk video kali ni kita akan buat video unboxing lagi. Okay, unboxing lagi. Tapi sebelum tu, bagi mereka yang belum sampai dekat channel ni, korang boleh klik butang subscribe dan turn on korang punya notification supaya korang tak terlepas video-video kita yang akan datang. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible. Alright, so itu dah dari intro kita. So lighting kita kali ni masih lagi tak apa cantik lah, sebab saya belum set up habis lagi semua lighting apa semua ni, sebab bilik ni pun masih dalam proses. Okay, so berbalik kepada proses yang saya cakap ni. Barang yang kita akan unboxing ni adalah barang-barang untuk projek yang saya selalu update dekat saya punya Instagram. So bagi mereka yang belum follow saya punya Instagram, korang boleh follow Instagram saya di bawah ni. Di situlah korang boleh dapatkan update-update untuk channel saya semua tu. Alright, seperti yang saya cakap tadi, barang-barang ni yang adalah barang untuk extreme room makeover sebenarnya. So mungkin video extreme room makeover tu akan ada part 2, part 1, part 2, saya tak pastilah, tapi mungkin agak panjang. Dan seperti yang korang tengok ke depan ni, dia macam sikit je kan, tapi sebenarnya banyak barang yang saya dah beli, saya kumpul and beli pada bulan lepas, iaitu pada bulan November, pada 11/11. So saya pasti korang pun kan beli barang kat 7-Eleven pula, dekat 11/11 Shopee, betul tak? Jom. So ini dia barang dia. Guys, alright, so seperti yang korang nampak ni. Ini dia barang-barang yang kita akan unboxing. Jom kita mulakan unboxing kita. So, barang pertama yang kita akan unboxing, yang saya rasa kita mula dari barang yang paling kecil lah. Barang yang paling kecil sekali. Alright, ini barang kita yang paling kecil. Sebenarnya yang ni saya ada buka sikit dari tu, sebab saya nak check sama ada barang ni okey ke tak. Tapi dia ada barang yang saya lupa lah apa jenis barang lah ni. Tapi dah tahu, jom kita buka. Alright, barang kita kali ni, yang ni apa yang ni lampu yang saya plan. Saya nak letak dekat depan monitor lah, depan monitor. Ni lampu macam ni. So untuk list barang-barang yang saya unboxing ni, kalau korang ada yang berminat ataupun terracun ke barang-barang yang Shopee yang saya order ni, korang boleh tengok dekat link di bawah lah. Saya akan listkan semua link-link untuk barang-barang yang saya beli ni, kod-kod ada yang berminat lah kan. So barang kita yang pertama adalah lampu yang saya akan letakkan di atas monitor saya, bukan atas monitor tu. Dia ada satu rak lah nanti. Nanti lah korang tengok dekat saya punya video Extreme Room Makeover. Next kita teruskan ke barang yang kedua pula. Barang kedua kecil lah, ni lah. Yang ni saya memang tak sentuh lagi. Barang ni adalah, saya rasa LED juga, tapi LED strip. Itu dia guys. Kita ada 3, apa tu? Kita ada 3 charger dia kot. Banyak gila saya ingat dia bagi satu je. Memang banyak lah. Ini dia punya strip. Lepas tu dia punya controller. Ada 3 controller, sebab saya akan letak setiap LED ni di tempat yang berbeza. Macam dekat bahagian atas, dekat bahagian lilitan tepi-tepi dinding ke, saya tak pasti dinding apa. Ini dia. Ini saya rasa yang 15 meter tu lah, LED 15 meter tu. So kita tengoklah macam mana rupa dalam dia. Kita tengok macam mana rupa LED dalam. Dia boleh connect. Macam ni. Alright guys. Dia macam ni lah. Saya rasa korang selalu kan yang dah guna macam mana rupa LED ni. Inilah dia rupa LED dalam ni. Waterproof lah, yang ni waterproof. Alright. So next item kita yang ni. Yang ni apa? Saya rasa ni daun lah. Yang hiasan daun ni saya beli sebab saya tengok yang ada YouTuber yang beli ni.
dia nampak cantik tu. Dia nampak cantik lah kalau kita nak apa tu, nak letak dekat bilik, kita hias bilik. Dia macam ni. Tada. Wih, nanti nampak macam hutan bilik bukan? Okay. Bau dia agak pelik. Bau dia agak pelik guys, tapi memang cantik lah. Nampak macam sayur lah kan. Dia banyak-banyak macam ni. Tapi tak apa, nanti kita akan tengok macam mana hasil dia dekat Extreme Room Makeover ni. Alright guys, so itu barang kita yang ketiga, okay? Yang ketiga kan? Rasanya betul lah kira tadi. Ya, barang yang ketiga. And next kita move to barang kita yang keempat pula. Yang ni saya lupa lah apa benda ni, yang panjang ni. Lama. Ini barang kita yang keempat. Okay. Yang ni adalah jam LED. Okay. Asalnya korang tahu lah macam mana rupa jam LED ni. Orang letak, kita buka dulu lah macam mana rupa dalam dia. Okay. Alright. Ini adalah jam LED. Tada. Okay, rasanya member-member saya banyak. Saya kena racun sebab member-member saya ada yang dah belilah jam LED macam ni. Diorang letak kat dinding. Nampak tak? Okay. Dia perlu connect. Maksudnya perlu sediakan wayar lah nanti untuk ni. Okay, ini jam LED. Okay. Next kita move to the next item. Barang yang kelima. Okay, sekarang ni barang dia semakin besar lah kan. Okay. Barang yang kelima, yang ni. Okay, yang ni. Alright. So, yeah. Ini adalah cadar kita. Cadar dengan apa tu? Sarung bantal. Sarung bantal panjang. Bantal panjang. Bantal peluk. Bantal peluk. Bantal kepala. Okay. Lepas tu cadar. Okay. Itu barang kita yang kelima. Okay. Okay. Kita tak nak panjang sangatkan video ni. Okay. Kita teruskan ke barang yang keenam. Yang kelima cadar. Okay, ini dia barang seterusnya. Barang kita yang kecil juga. Yang terakhir lah, paling kecil. Bukan paling kecil. Ini barang kita yang terakhir yang kecil. Bukan paling kecil lah, kecil. Ini saya dah buka hari tu. I'm sorry, aku dah buka tak ni. Okay, barang ni. Okay, aku tak buka habis hari tu. So, kita tengoklah. Kita buka habis lah Kita tengok habis. Ini gambar Marvel. Right, Marvel. Saya order dekat Shopee. Okay, kalau korang berminat, boleh tengok dekat link di bawah. Saya dah sediakan link kat bawah. Okay, barang kita yang keenam adalah kita ada Venom. Hari tu saya ada beli 3. Black Panther. Alright, and last gambar kecil ni, canvas. Okay, dia kain jenis canvas lah. Okay, kalau korang berminat, boleh check dekat link di bawah. And then kita ada Mr. Iron Man. Yes. Ini adalah antara karakter yang saya paling minat dekat Marvel lah. Saya minat Iron Man sebab teknologi lah kot. Memang saya suka jenis teknologi semua ni, sistem pun semua. Ini dia Iron Man. Okay, yang ni saya terpaksa buka awal-awal hari tu sebab saya nak cek kondisi dia. Risau pula kan. Risau kadang-kadang. Okay, ini adalah bidai. Orang panggil bidai kot. Kalau dalam bahasa Melayu bidai. Yang orang letak kat tingkap tu. Okay, yang orang tarik, kita buka. Okay, itulah dia. Okay, itu barang yang ke-8, iaitu bidai tingkap. Okay, sekarang baru kita buka barang yang besar. Okay, ini dia. Okay, ini sorry guys kalau saya nampak agresif sikit. Tada, ini adalah soundproof. Soundproof ni saya dah beli 2 hari tu. Okay, saya beli ni sebab saya selalu bising dalam bilik. Selalu main game bising dalam bilik. Okay, so saya beli ni lah untuk kurangkan bunyi. Kita tengok ada beza tak? Ada beza kan? Okay, so saya beli 2 color hari tu. Harga dia murah je, dalam RM1 lebih kot satu ni. Okay,
Okey, seperti saya cakap tadi, kalau korang berminat boleh tengok link kat bawah lah. Saya dah sediakan link kat bawah. Okey, barang yang ke-8 kita adalah soundproof. Soundproof adalah di ini adalah soundproof. Okay, next buka yang ni. Besar. Okey. Wallpaper untuk ceiling. Saya buka. Ini dia. Tada. Banyak kan saya order itu sebab ceiling ni besar juga. Bilik ni dalam 10 kaki, so memang banyak saya order. Satu je. Ini dia. Okey, ini adalah wallpaper untuk sebahagian ceiling, untuk saya hias sebahagian ceiling. Okey. Alright. So, kalau korang berminat guys, check out link kat bawah. Okey. Ini barang kita yang ke-9 tu. 9 lah. Okey, 9 lah. Maksudnya 9 lah tu, banyak juga lah barang ni. Okey, ini juga untuk. Okey, sekarang ni kita bergerak ke perhiasan untuk bahagian dinding. Macam gambar tadi lah kan, hiasan untuk dinding. Alright. Okey, ini adalah untuk kita lilit bahagian bawah dinding. Ini kaki dinding tu, tak tahu lah. Dia bahagian ni, kau nampak tak? Untuk kita lilit ni. Untuk lilit ni. Lilit. Okey, yang ni pun saya order banyak hari tu. Besar bapak itu banyak kan. Ni. Okey, ni dia orang balut sendiri. Okey. Balut kali bawah sink. Okey, ini dia. Ini adalah untuk lilitan kaki dinding lah, tak tahu macam mana sebut. Okay, sekarang kita move to the next item. Barang kita yang ketiga terakhir. Yang ni adalah wallpaper dinding. Ini adalah wallpaper dinding. Saya ada beli 2 hari tu. So jenis color. Ini dia. Tada. Dia lebih kurang macam yang belakang ni lah. Cuma yang ni dia lebih putih lagi sebab yang ni kan dah lama dah saya pasang. So rasanya mungkin saya buka jugalah ni suatu hari nanti lah kita buka kan. Okay. Yang ni banyak juga saya order sebab ada banyak lagi dinding yang belum kita lekatkan benda ni, belum lagi hias. Okay, korang tengok sini. Okay, so korang nampakkan dinding. Rosak dulu dinding kan. So ya, inilah yang akan kita letak ni. Tengok barangnya. Korang tengok barang. Korang tengok barang semua terabur. Okey. Sekarang ni, yang ni adalah warna kelabu. Yang ni pun wallpaper dinding juga, warna kelabu. Inilah dia. Okey, inilah dia. Tada. Okey, ni wallpaper kita untuk bagi warna ini wallpaper kita untuk warna kelabu. Okay, so nantilah korang tengok macam mana hasil dia kan. Saya macam mana saya dah hari tu, yang ni saya dah lama plan sebenarnya. Saya nak letak ni ke bagaimana semua tu. Okay, so hopefully hasil dia cantik lah kan. Harga dia kalau tak salah saya dalam RM2 ke RM1 lah satu keping ni. Okay, jadi saya memang order. Okay, dan barang kita yang terakhir, yang ni saya terdapat angkat sebab barang ini sangatlah berat. Sekejap, saya tunggu barang kat sini banyak tu. Okey, ini barang kita yang terakhir, yang paling berat. Yang ni saya order lama jugalah untuk dia sampai sebab guna kapal kan, ekonomi delivery. Okey, kalau orang yang pernah order barang guna ekonomi delivery ni ada. Okey, yang ni saya dah buka awal. Kalau saya tak salah hari itu saya buka, ini adalah Floven kah? Saya tak tahu macam mana sebut nama dia. Yang ni untuk kita hias lantai nanti. Okey, untuk hias lantai. Okey. So, boleh macam ni. Kau nampak dari tangan sini ke sini memang panjang. Okey, yang ni untuk kita hias lantai nanti. Kita nampak. Okey, inilah. Macam ni rupa dia. Tada. Okey, ini untuk kita hias lantai nanti guys. Okey, so saya ada beli dalam 82 keping. Saya pun lupa tapi memang banyak. Sebab lantai biliknya agak besar juga seperti saya beritahu tadi. Okey. Alright guys, so itu dia tadi video unboxing kita. Hopefully you guys enjoy the video and I'm sorry kalau saya betul-betul
apa tu saya unboxing macam tak detail ke apa, macam serabut ke, sebab ini first time saya buat unboxing barang banyak-banyak macam ni, barang Shopee macam ni. Okay, so kalau korang berminat ataupun korang nampak barang ni macam cantik, barang ni macam tertarik nak beli kan, korang boleh check link dekat bawah. Saya sediakan link di bawah guys, jangan risau. Semua harga barang-barang ni memang berpatutan, lebih-lebih lagi kalau korang beli masa ada event dekat Shopee macam 11-11, 12-12, 1-1 ke tahun depan kan, kod-kod ada, tipu lah tak ada Shopee. Okay, so guys, sampai situ sajalah video kita. Okay, jangan lupa untuk subscribe bagi mereka yang belum subscribe, bagi mereka yang belum sampai dekat channel ni, korang boleh share video ni dekat kawan-kawan korang kalau korang suka video kita, and jangan lupa untuk like. Okay, dan itu saja daripada saya. See you guys dekat video Extreme Room Makeover kita. Gua gerak dulu. See you guys on the next video. Bye bye. All we talk about is checks.